Lembu berlepas berok mengata rawa atas jalan, dosa dok tuang lembu. Tidak dosa kalau jalan itu tuang lembu yang buat. Dah jalan orang ramai pakai, berdosa tuang lembu. Kerana kaedah kita ad-dararu yuzalu wala darara wala dirara. Kalau ada kemudaratan, hendaklah dielakkan dan tak boleh kita mendatangkan kemudaratan. Antara mudarat menajiskan harta benda orang awam. Faham lagi? Jadi nak bela lembu, nak bela kambing, bela kurban, boleh lepas? Boleh. Tidak haram lepas. Lembu mana boleh lepas? Lembu yang dia keluar, dia berjalan, di jalan tepi jalan, tak duduk tengah jalan. Lembu yang sapal traffic light, hijau dia berjalan, kuning jaga-jaga, merah lembu tu berhenti ramai-ramai. Lembu mana? Lembu yang tak masuk dalam pagar orang, dalam kebun orang, dan lembu tu kalau nak berok, nak kecil, dia balik ramai-ramai berok di rumah. Lembu gitu boleh lepas. Ada tak lembu gitu? Tak ada. Tak ada, kena kurung dalam kandang. Nak lepas juga, jangan sampai kena harta orang ramai. Tak ada, tambah bola kandang, ambil tuang lembu, ubuhlah kandang.